Assalamualaikum. Hai. Korang yang mana duduk rumah tinggi-tinggi macam ni kan, yang tak ada ruang untuk menanam, tapi rasa minat untuk menanam tu ada. Korang boleh cuba buat macam ni. Ni macam ni. Yang ni aku cuma test lah. Test bukan daripada biji benih, aku test daripada sayur yang bini aku masak lebih-lebihan tu, aku pacak balik. Lepas tu ni macam biasalah, aku punya tong-tong ni, bekas-bekas minyak yang dah habis tu, aku potong, letak tanah sikit, korek lah mana-mana tanah yang ada. Tak pun belilah kat kedai yang RM2 tu kan, ada. Lepas tu masukkan dalam tu, letak kat sikit. Tanah ni fungsi dia nak megang, nak bagi dia megang batang kangkung ni. Jadinya inilah hasil dia. Kalau letak baju mungkin bagus lagi kot, mungkin gemuk lagi ni. Okey, korang berminat tak? Bye bye. Assalamualaikum.